25 tahun Dara, Amau dan Kelak akan berada di Jepun. Assalamualaikum. Terima kasih menonton di channel Suria TV Official. Alhamdulillah. Ni isu 3 ekor gajah yang dihantar baru ni di zoo Jepun untuk untuk perbiakan apa benda lah di sana lah. Okey, sekarang ni berkaitan dengan Dara, Amau dan Kelak ni ataupun Duck, Kerajaan Perak mempertahankan perjanjian selama 25 tahun gajah Malaysia di Jepun. Maknanya sebenarnya dia ada perjanjian selama 25 tahun untuk hantar 3 ekor gajah ni di Jepun. Sebabnya mungkin ada perjanjian mereka untuk antara dua zoo Taipei dengan zoo Jepun tu lah. Jadi mungkin ada disebabkan oleh persahabatan antara dua zoo ni yang memungkinkan 3 ekor gajah ni terpaksa berada di sana kerana disebabkan oleh perjanjian ni. Jadi kita tak boleh buat apalah. Tapi walau bagaimanapun kita cuba untuk kembalikan 3 ekor gajah ni, Dara, Amau dan Kelak, kembali ke Malaysia. Memang kata kita masih menyuarakan kepada pihak kerajaan, walaupun pihak kerajaan Perak ni telah mempertahankan perjanjian mereka bahawasanya Dara, Amau ni Kelak dalam perjanjian antara mereka lah. Jadi adik-adik kakak ataupun rakyat Malaysia secara umumnya dapat banyak menyuarakan supaya Dara, Amau dan Kelak ni dikembalikan di Malaysia. Jadi ialah kita nak suara, kita mesti ada saluran yang betul, yang selamat untuk 3 ekor gajah ni dikembalikan semula. Walaupun kita ada perjanjian, kita cubalah untuk melandaskan undang-undang untuk mengembalikan gajah ni. Sebabnya mungkin banyak keistimewaan gajah ni yang dilatih di Malaysia, merupakan dia ada jinak. Jadi mungkin di Jepun mungkin tak sesuai dengan keadaan semasa, mungkin dalam musim sejuk, mungkin salji kan, mungkin di sana tak sesuai. Tapi iklim antara Malaysia dengan iklim di Jepun memang sangat berbeza lah. Jadi apakah komen sahabat? Bila komen, share, like dan komen. Okey, kita jumpa di ruang komen. Assalamualaikum.